Okay, ni cara nak ambil attendant. So first pergi kat attendant, nak ambil transaction kan. Lepas tu pergi dekat apa tu, transaction report, pergi dekat transaction. Lepas tu pergi dekat sini date, pilih date. Kita pilih bulan 9 lah, 1 bulan 9 sampai 11 bulan 11. Lepas tu pergi dekat sini pula, tick department ni, tick ni semua HR ke apa. Lepas tu pergi dekat employee. Lepas tu tick juga kat sini, dua-dua tick. Lepas tu pilih nama dia, siapa tadi, pilih nama dia Hazwani ke, tick dia. Lepas tu tekan confirm, dah keluar yang dia. Lepas tu convert lah sini, export PDF lah, confirm dekat atas tu. Okay, dah keluar sini lagi dah. Ni 3 bulan 9 sampai, tengok ada page lain tak.